Okey, Assalamualaikum. Video kali ni aku akan share sikit pengalaman aku drive EV aku Zeekr 7X balik ke Penang, ke Bertam, Penang baru-baru ni. Okey, ni kalau ikutkan ni second time aku balik beraya ke Penang, jalan tak jam. Kalau sebelum-sebelum ni, kalau balik raya je, mesti jalan jam. Ni second time. So, Alhamdulillah lah, lega jugalah aku. Aku ingatkan, aku balik sebenarnya hari Jumaat pagi. Sehari sebelum raya. Aku pun dah ingatkan jalan mesti jam teruk lah. Tapi Alhamdulillah, bawa kereta tengok, jalan, tengok Google Map, GPS, jalan clear. So, adalah satu tempat tu jalan jam. Selepas RNR Rawang tu, tak silap aku jalan jam. Aku tak ingat lokasi kat mana. Tapi tak lama lah, dalam 10 minit. Lepas tu clear sampai ke Bertam Penang. Okay, tapi masa aku nak balik ke KL semula, memang aku kena juga hadap jam. Aku tak boleh lari jugalah. Sebab aku balik ke KL hari raya ketiga. Memang hari raya ketiga tu memang ramai juga aku rasa orang yang balik ke Penang. Sebab dah nak mula bekerja lah. Esoknya Selasa tu ada yang mungkin yang dah start bekerja. So aku balik ke KL semula, start daripada selepas tu Juru tu dah jam sampai ke Cangkat Jering. Aku ikut aku punya nasihat daripada cousin aku. Dia kata cuba ikut laluan WCE, highway baru WCE. Ikut Cangkat Jering. So aku pun exit dekat tol Cangkat Jering tu dan terus masuk highway WCE. Dan memang betul lah apa yang sepupu aku cakap tu. Dekat WCE jalan memang clear. Kereta tak banyak masuk WCE tu. So memang jalan lancar. Dan aku sampai KL, total perjalanan balik aku dalam 9 jam. Tak lebih 10 jam. Kira okey lah. Kebiasaannya kalau aku balik ke KL semula, kalau waktu raya, memang akan lebih 10 jam. Tapi ikut laluan WCE ni, aku dapat inilah pendekkan perjalanan aku lah. So memang berguna jugalah WCE. Walaupun nak pergi ke WCE tu, kalau kita ikut WCE, untuk kita nak hala ke KL, kita kena cross lah. Begu cross, ikut laluan Bendang, Sawah Padi semua tu, memang kawasan-kawasan tu kawasan yang dalam dan jauh lah, sampailah kau boleh jumpa dengan highway dekat highway. Aku tak ingat lah nama apa tu highway tu. Tapi highway tu dari Sungai Buloh ke KL lah. Dia sebelum Sungai Buloh tu ada highway apa tu, aku tak ingat nama dia. Dan sampai ke KL. Dekat highway tu baru jalan smooth jugalah. Dan sebelum tu, untuk cross ke highway tu, memang jalan yang gelap, bendang. Kau jalan tu, aku ingat satu jalan tu, sebelah tu sungai besar. So memang kau tak boleh, kau kena fokus betul-betul lah. Kau tak boleh leka. Kalau kau leka, tertidur, terlelap ke, silap-silap masuk dalam sungai lah. Tapi waktu malam tu, aku balik, banyak kereta je ikut laluan Bendang-Bendang Sawah Padi tu. So tak adalah rasa takut, sunyi sikit kan. Alhamdulillah lah, tak jadi apa-apa. Ikut WCE, total perjalanan aku tak sampai 10 jam. Dan aku selamat sampai ke KL lah. Aku sampai KL, aku bertolak dari Penang pukul, tak silap aku dalam pukul 3.30 ke 4.30 petang macam tu lah. Dan sampai KL pukul 1 pagi. So Alhamdulillah lah, selamat sampai. Okey, ada dekat satu track ni aku baca, dia tulis lebih kurang macam ni lah. Kita perlu study kenapa kebanyakan kereta Proton E-MAS 7 dan E-MAS 5 mesti akan cas DC sampai 100%, sampai full lah. Kira mungkin bagi dia tak patutlah cas sampai full. Untuk yang pemandu-pemandu EV ni, kena consider driver-driver lain yang menunggu dan mesti kena cas sampai 80% lah. Itu mungkin aku rasa dia punya pandangan macam tu. Okey, ni pandangan aku lah. Okey, bagi aku, kenapa ada setengah pemandu EV ni tak kira lah dia bawa kereta E-MAS 7 ke, E-MAS 5 ke ataupun EV-EV lain, adalah mungkin sebab kereta-kereta EV diorang ni range dia sangat rendah lah. Contoh, aku bagi contoh, kalau kita ambil Proton E-MAS 7 spek premium, tak silap aku jarak dia boleh pergi dalam 410 km je. Ini dalam WLTP. Tapi kalau kita ambil kira 80% kapasiti bateri tu, mungkin E-MAS 7 boleh sampai dalam 328 km je. Memang tak jauh lah boleh pergi. Kalau variant prime lagi lah pendek kan. Kalau variant prime tu
tak silap aku kalau full charge dalam 300 lebih lah, tak sampai 410 km. Okey. So mungkin untuk yang bawa kereta-kereta EV yang jenis short range ni lah, bagi aku sebut short range lah jarak pemanduan dia tak jauh. Jadi diorang akan consider destinasi last yang diorang akan sampai. Mungkin dekat kawasan tu, kawasan kampung ke, kawasan pendalaman ke, dah susah nak cari charger. Jadi dah alang-alang dah dapat cas mungkin dekat R&R tu. Itu yang diorang akan consider untuk cas sampai 100% untuk dapatkan lebihan jarak pemanduan. Kalau pendapat aku memang jenis tak kisah. Dan akan bagi je peluang kepada diorang untuk cas sampai 100%. Sebab tambahan jarak tu, 20% tu bagi aku untuk kereta EV yang jarak pemanduan tak jauh memang sangat-sangat diperlukan lah bagi pemanduan. Okay, jadi bagi aku memang tak ada masalah untuk pemandu-pemandu EV yang bawa kereta EV jarak pemanduan yang pendek, macam Proton EMAS 7, EMAS 5 atau lain-lain lagi lah. Untuk diorang ni charge fully sampai 100% masa dekat R&R tu lah, dalam perjalanan jauh. So mungkin kalau aku, bila aku berada dalam situasi tu, bagi aku ada dua pilihan lah. Sama ada aku akan terus tunggu queue, ataupun sambil-sambil tunggu tu aku boleh makan dulu, pergi toilet dulu kan. Ataupun option yang kedua adalah aku akan cari next charger lah dekat R&R seterusnya. Okay. Tapi kalau memang waktu aku sampai ke R&R pertama tu, range aku dah memang kritikal, mungkin percentage kurang daripada 10%, mungkin aku terpaksa queue juga, aku terpaksa tunggulah. Cumanya waktu aku balik Christmas tahun lepas tu, bulan 12, aku bernasib baik sebab waktu aku sampai dekat charger NB Electron dekat Tapa, R&R Tapa, ada rela yang jaga. So waktu aku tak sampai lagi, dia dah tahu, dia dah datang dekat dengan aku, dia kata kereta EV ke? Nak charge? Aku kata betul, nak charge. So dia kata tak apa, kereta parking tepi ni dulu, parking ni memang parking penuh. Dia suruh aku parking tepi-tepi tu, so dia suruh aku tinggalkan contact number. Jadi aku tinggalkan contact number sebab waktu tu tengah ada 2 EV car yang tengah charge dan ada satu lagi kereta EV yang tengah tunggu. Aku ni kira yang kereta kedua yang tengah tunggulah. So dia kata tak apa, nanti apa-apa dia contact. So aku boleh waktu tu aku turun, aku pergi solat dulu. Aku solat dan aku sampai nak order makanan. Lepas tu dia call kata yang apa, aku dah boleh masuk untuk charge. So aku pun bawa lah, aku bawa kereta aku masuk tempat charger tu, settle lah. Tu waktu hari tu kiranya aku berasa baik lah sebab ada rela yang jaga dah, dan rela tu sangat-sangat membantu lah. So aku tak perlu menunggu dalam kereta lah, aku tak buang masa dalam kereta, dan sambil tunggu tu aku boleh pergi solat, boleh pergi order makanan lah. Okay, itu pandangan aku lah. Untuk orang-orang yang charge sampai 100% tak ada masalah pun. Tapi orang lain aku tak tahulah, mungkin orang lain boleh jadi tak puas hati lah kan, nak tunggu lama kan. Okay, aku bagi satu contoh macam akulah kan. Kampung wife aku dekat Ajil, Terengganu. Jarak dari rumah aku ni ke Ajil lebih kurang dalam 400 km. Kalau ikutkan range EV aku ZK7X, memang 400 km tu cukup lah untuk aku sampai ke Ajil. Tapi sebabkan aku ni jenis yang tak boleh nak bawa, nak maintain 100 ke 110 km per hour. Sebab kalau aku bawa slow, memang aku akan mengantuk yang teramat-amat mengantuk lah. So aku akan bawa macam biasa aku bawa kereta ais aku. So akan lebih lah sikit kan, 110 km per hour tu. Memang range tu akan tak cukup lah kalau kita bawa lebih daripada 110-120 km. Untuk yang capai 615 km ni, sebab maksimum kereta aku boleh capai 615 km ni. Aku tengok mungkin boleh capai kalau kita pandu secara berhemah lah. Mungkin maintain 100 km per hour, boleh sampai. Okay. Aku ada pengalaman, aku bawa kereta Zeekr aku ni ke Kuantan masa awal tahun ni. Okay. Waktu aku ke Kuantan tu, aku bawa macam biasalah,
Aku bawa biasa je. Aku tak adalah range anxiety ke apa. Aku tak ada nak control range aku dengan bawa 100 km/h. Aku bawa macam biasa, macam pemanduan kereta ais aku. So jarak ke Kuantan tu sebenarnya dalam lebih kurang 250 km je. Tapi aku sampai Kuantan tu, aku daripada Ampang, aku charge fully. So jarak sepatutnya boleh pergi ke 615 km. Tapi bila aku sampai Kuantan, aku punya bateri dah tinggal lebih kurang daripada separuh. So bila kita bawa laju atas highway ni, memang bateri kita ni akan turun macam air lah. Memang sangat-sangat cepat lah aku tengok. So itu yang contoh tadi aku bagi contoh. Kalau aku daripada KL nak pergi ke Ajil, so macam mana pun range aku akan berkurang. Kalau sampai Kuantan pun dah kurang daripada separuh. So memang aku kena berhenti at least sekali untuk charge dekat, sama ada dekat Gambang ataupun aku exit Gambang, aku cari charger dekat Kuantan. Kalau charger dekat Gambang tu penuh ataupun rosak ke, aku kena exit ke Kuantan. Ataupun ada satu lagi tempat sebelum aku sampai ke Ajil, dekat Parker, RNR Parker, tak silap aku ada satu charger, satu ke dua charger kat situ lah. So better kalau nak selamat, kalau akulah, aku takkan tunggu charge sampai ke Parker. So aku akan sama ada di Gambang ataupun aku exit jugalah, cari charger dekat Kuantan tu. Okey, jadi kalau ikutkan, walaupun Zeekr aku long range, aku kena charge dekat tengah-tengah on the way lah. Walaupun 615 km tu boleh sangat sampai Ajil. Tu kalau aku bawa maintain 100 atau 110 km/h lah. Okey, jadi untuk situasi aku dekat Ajil memang tak ada charger. Jadi tempat yang paling dekat dengan Ajil yang ada charger adalah dekat Kuala Terengganu. Okey, dari Ajil nak sampai ke Kuala Terengganu tu jauh. Tak dekat lah. Aku kadang balik cuti nak pergi Ajil ke Kuala Terengganu boleh sampai 45 minit ke sejam. Sebab jauh. Jadi kalau aku nak pergi ke Terengganu, Kuala Terengganu semata-mata nak charge, aku rasa memang tak berbaloi lah. Aku dah pergi dah kurang power, range akan kurang. Daripada charge full ataupun 80%, nak balik ke Ajil nanti pun dah kurang lah. So kalau aku, mungkin aku akan charge fully jugalah. Sama ada dekat Kuantan atau Gambang tu, aku akan charge sampai 100%. Tapi kena tengoklah, kalau ada queue, aku akan charge 80% lah. Tapi kalau memang waktu tu tak ada queue, aku akan charge fully sampai 100%. Sebab apa? Aku akan consider dekat Ajil tak ada charger, dan aku akan berada di Ajil mungkin dalam 2-3 hari cuti dekat kampung. So waktu cuti 2-3 hari tu, aku perlukan guna kenderaan aku, kereta aku, untuk mungkin berjalan-jalan dekat situ ke. So dia akan kurangkan range aku lah dalam 2-3 hari. Jadi aku akan charge fully di Kuantan, sampailah aku nak balik ke KL balik. Nak balik ke KL mungkin dari Ajil tu ada saki-baki lagi, capacity bateri tu aku akan charge sama ada yang paling awal dekat Parker lah, RNR Parker. Kalau tak ada, sama juga aku akan masuk ke Kuantan untuk charge lah di Kuantan. Okey, itu yang bagi aku tak ada masalah pun kalau pemandu-pemandu EV yang lain, terutamanya yang bawa kereta yang jarak pemanduan pendek, untuk diorang ni charge sampai 100%. Yang kita ni yang tengah tunggu queue ni, sama ada dua pilihan lah. Kita tunggu ataupun kita cubalah cari tempat charger yang lain. Mungkin ada next lagi tempat yang kita boleh dapatkan charger. Melainkan memang waktu kita dah sampai dekat situ, memang bateri kita dah bawah 5% ke 10% ke, yang tu tak boleh nak cari lagi lah. Next saja, memang kena queue jugalah, kena tunggu jugalah sampai yang kereta yang kita tengah charge tu charge sampai 100%. Jadi untuk video ni aku akan share sikit pengalaman aku bawa Zeekr 7X, kereta EV aku. Terutamanya ni kira perayaan besar lah ni, kira balik Hari Raya. Kalau kan sebelum ni aku balik ke Penang waktu, sama juga aku balik ke Penang sebelum ni waktu perayaan Christmas, kira besar jugalah tu kan. Tapi tak besar macam Raya lagi ramai yang balik. So ni kira pengalaman yang kedua lah aku bawa EV untuk benda waktu perayaan lah. So antara yang cabaran-cabaran pemandu EV ni kena hadap, pertamanya cukup tak charger dekat RNR. Sebab kereta EV makin banyak, charger kat RNR tak banyak.
So macam mana pemandu-pemandu ni akan berhadapan dengan situasi macam ni? Memang kena queue panjang tak? Akan buang masa yang berjam-jam lama tak? Dekat untuk tunggu saja akan buang masa yang lama tak? Okey. So nanti aku akan sharekan dalam video ni. Jom saksikan. Okey, sekarang aku dah cas bateri EV aku 100% dan range boleh pergi 614 km. Untuk driving setting, aku akan set regen braking strong. Memang kebiasaannya aku akan setting regen aku strong untuk slow down battery usage, terutamanya bila dalam perjalanan jauh. Untuk acceleration, aku set standard. Standard pun sebenarnya dah cukup okey dan memang power untuk aku. Aku memang jarang-jarang guna sport setting. Aku guna pun bila nak test power kereta aku ni je. Dan untuk steering mode, aku akan setting comfort. Tapi mungkin dalam perjalanan nanti aku akan tukar ke setting sport juga untuk dapatkan feel steering berat bila atas highway. Sekarang tengah jam di Berang. Range bateri aku tinggal 514 km dan percentage bateri aku dalam 84%. Aku dah sampai Ipoh dan jarak perjalanan sekarang tinggal dalam 370 km. Bateri percentage dalam 60%. Okey, sekarang bateri aku dah naik ke 94%. Tadi sebelum aku cas, percentage kereta aku dalam 37%. Sekarang dah naik ke 94%. Memang cukup sangat untuk sampai ke Batam. Total aku kena bayar tadi dalam RM91.71. Yang tu untuk total 57 kWh energy gain lah. Kalau ikutkan, kalau aku tak cas dekat sini pun cukup je untuk aku sampai ke Batam. Tapi dah lalang nak berhenti tadi, nak rehat, bagi anak-anak aku makan. Dengan kebetulan memang aku tengok kosong pula tempat charger ni. Itu yang aku cas juga kereta aku. Lagipun kalau aku tak cas dekat sini, nanti dekat Penang aku nak kena juga cari charger untuk cas kereta aku. So baik aku cas sekarang je, dan mungkin aku dah tak perlu nanti untuk cas lagi masa sampai dekat Penang nanti. Mungkin masa nak balik ke KL nanti baru aku perlukan cas mula kereta aku ni. Sekarang range aku tinggal 264 km atau 43% bateri capacity. Dan hari ni juga aku akan balik ke KL. Jadi aku nak kena cari charger untuk cas sebelum balik. Sekarang aku tengah charge dekat Bertam Resort Kuala Batas. Sebelum aku akan balik ke Kuala Lumpur. Okay, hari ni hari raya ketiga dan aku akan balik nanti dalam tengah hari nantilah, balik daripada Bertam balik ke Kuala Lumpur. Okay, so tadi aku pergi charge ke Maidin Bertam. Aku tengok dalam plug share tu dia ada 2 charger lah. So bila aku sampai kat Maidin tu, aku tengok dia offline rupanya. Tengok dalam apps tu dia macam tak ada info. Aku buka dia punya provider, dekat website provider tu dia tulis offline. Dia tulis apa? Online. Tapi bila tekan kat charger tu offline. So aku ingatkan offline tu sebab tak ada orang guna lah. Bila aku pergi sana, tengok-tengok dia tak boleh pakai.
dia tu dia faulty. So tak apalah, aku search balik dekat PlugShare, charger yang paling dekat dekat ni lah, dekat Bertam Resort. Okey, Bertam Resort ni dekat je dengan rumah parents aku. So tapi ni 22 kW charger dan dia charge per minit. Aku tak perasan tadi charge per minit, bila aku kira-kira balik lagi mahal lah berbanding kalau aku tengok dekat TNB Electron dekat Juru 200 kW DC charger RM1.50 per kilowatt. So bila aku kira sama 57 kW, aku perlukan 100% lah. So aku perlukan 57 kW lagi nak bagi jadi 80%. So bila kira balik TNB Electron tu lagi jimat. Dia akan jadi 80 lebih. Tapi kalau kat sini AC charger 22 kW 60 sen per minit, kalau aku bagi jadi 100% dia lebih kurang dalam RM92. So lagi mahal, lebih RM10 lah. So tapi tadi aku dah top up dah, so aku tunggu je lah sampai wallet apps dekat provider ni habis. Kata aku tak pakai dah, dia punya app ni macam pelik je, Flexi apa tah. So better aku dah top up tadi, aku habiskan je lah, aku tunggu je lah sekejap. Sekarang dah 48%, boleh pergi 300 km. So aku rasa cukup lah aku charge dekat Bertam Resort ni, sebab mahal kan. Okay, sebab dia ikut charge per minit. So nanti aku akan sambung charge dekat Juru lah, dekat TNB Electron 200 kW DC charger. Okay. Okey, sekarang aku baru selesai cas kereta aku. Tadi masa aku mula-mula sampai dekat sini, dekat R&R Juru, bateri kereta aku tinggal dalam 41% dengan jarak tinggal dalam 252 km. Sekarang aku dah cas sampai 100%.
Okey, sekarang aku baru selesai cas kereta aku. Tadi masa aku mula-mula sampai dekat sini, dekat R&R Juru, bateri kereta aku tinggal dalam 41% dengan jarak tinggal dalam 252 km. Sekarang aku dah cas sampai 100%.